8 bulan tidur dalam kereta. Tapi hari ini miliki empire bisnes berjuta ringgit. Ini cerita YB Soleh. Sejak umur 8 tahun, dia dah mula berniaga. Jual gula-gula dan penanda buku. Tapi berniaga bukan sekadar tentang minat. Tahun 2012, hidup jatuh teruk. 8 bulan hidup dalam Perodua Viva, makan sekali sehari, duit dalam poket cuma tinggal RM20. Pernah rasa nak putus asa. Tapi dia bangkit. 2015, dia tubuhkan YBS Holdings. Dari situ, dibangunkan bermacam-macam jenama. Abang Strawberry di Cameron Highlands, terkenal dengan nasi lemak sambal strawberry, jadi ikon pelancongan dan simbol comeback dia. Dia juga bangunkan kedai emas City Jewels, salon butik Clio, serta beberapa lagi syarikat di Malaysia dan Dubai. Dari tidur dalam kereta, sekarang memimpin syarikat pelbagai industri. YB Soleh buktikan dengan visi, keberanian dan ketahanan, kegagalan boleh jadi batu loncatan, kesusahan boleh jadi peluang. Perjalanannya wajar dijadikan inspirasi buat anak muda yang berani berimpian besar.